أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membaca sebuah risalah yang bernama Tuhfatul Majid fi Ahkami Salatil Eid. Kitab yang membicarakan berkenaan dengan hukum hakam sembahyang raya, dan juga adab-adab sepanjang hari raya. Kitab ni kita dah baca tahun lepas. Tahun lepas sehari sebelum raya kita baca kitab ni. Tapi masa tu kita baca kitab Arab lagi. Belum ada terjemah lagi. Alhamdulillah, pada tahun ni saya minta izin kepada pengarang kitab ni untuk kita terjemah kitab ni ke dalam bahasa Melayu. Dan Alhamdulillah beliau mengizinkan dan beliau juga memberikan kebenaran kitab ni untuk disebarluaskan. Jadi kitab yang ada pada tangan tuan-tuan ni bukan milik masjid lah. Bukan wakaf masjid, boleh bawa balik. Nak photostat boleh photostat, boleh sebar, tidak ada masalah. Siapa nak PDF boleh minta, ataupun minta pada bila Rabbani, Ustaz Rabbani pun dia ada juga PDF, boleh sebar-sebar, tak ada masalah. InsyaAllah kita terus baca kepada muka surat keempat. Kita masuk teruslah pada kitab. Mukadimah tu baca sendiri lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain insyaallah ta'ala ila an qala. Kata musannif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Dinamakan hari raya sebagai Eid. Kalau terlihat bahasa Arab dia Ain Ya Dal, Eid. Diambil daripada asal perkataannya Al-Aud. Itu masdar dah. Tu masdar Al-Aud daripada fa'il dia ada ya'udu, audan Al-Aud, yang bermaksud sesuatu yang berulang-ulang. Hari raya kita sebut Eid selalu ni, makna dia ambil daripada perkataan Al-Aud, bahasa Melayunya berulang-ulang. Sebab apa kenapa dinamakan berulang-ulang? Dia kata kerana dua hari raya itu, yakni hari raya Aidilfitri dan juga hari raya Aidil Adha ni sentiasa berulang setiap tahun. Padahal setahun sekali masing-masing. Raya Fitri berulang sekali, Raya Adha pun berulang sekali. Mesti ada tu. Dia bukan macam gerhana. Ada kali berulang, ada kali tak berulang. Ada sembahyang raya ni dia berulang. Tiap-tiap tahun mesti ada. Ataupun kerana berulang-ulang rasa gembira dengan kembalinya kedua-dua hari raya tersebut. Boleh juga. Ataupun dia kata dinamakan berulang-ulang kerana rasa gembira ni dia akan tikrar, dia akan berulang-ulang setiap kali kembali hari raya. Tak ada lagi orang masuk hari raya jadi bosan, jadi puas dah. Kata bosan dah 60 tahun dah raya, penat dah nak raya. Tak ada. Tua muda ke berapa puluh kali raya pun dia tak akan rasa jemu nak beraya. Jadi rasa gembira ni sentiasa berulang-ulang. Mari raya, marilah rasa gembira. Sebab itu dinamakan hari raya ni Eid, berulang-ulang rasa gembira. Gitu ataupun pendapat yang kedua, kerana banyaknya awaid Allah. Awaid ni dia daripada kalimah bahasa Arab Sirah Muntahal Jumu', daripada asal kalimah mufradnya aidun, isim fa'il. Daripada tasrif ada ya'udu audan fahuwa aidun, siratul muntahal jumu' minha awaid. Bahasa Melayunya kurniaan Allah serta nikmatnya, yakni nikmat Allah. Kepada siapa? Ke atas hamba-hambanya, yakni hamba-hamba Allah pada keduanya, yakni pada hari raya Aidilfitri dan juga hari raya Aidil Adha. Ini pendapat yang kedua. Dia kata Aid ini Aid dengan makna kurniah.
Pemberian anugerah daripada Allah. Sebab apa? Sebab pada hari raya ni banyak kurniaan anugerah daripada Allah pada hamba-Nya, terutamanya dengan pengampunan dosa. Maghfirah, pengampunan dosa. Habis, kemudian kata musannif, hari raya korban, ini hari raya Adha, merupakan hari raya terbesar. Kalau ditanya lah, antara dua hari raya ni mana lagi afdal? Hari raya Adha ke hari raya Fitri? Jawabnya hari raya Adha, hari raya korban tu afdal lagi. Kerana apa? Kerana banyaknya pemerdekaan pada hari Arafah sebelumnya, yakni sebelum hari raya korban tu. Hari raya korban kita 10 Zulhijjah. Sehari sebelum tu, yakni 9 Zulhijjah, adalah hari yang paling banyak Allah Ta'ala merdekakan hamba-Nya daripada neraka. Yakni orang-orang yang sepatutnya, selayaknya masuk neraka, diampunkan oleh Allah sehingga dia tu tak masuk neraka. Itu makna pemerdekaan. Itqun minan nar. Allah merdekakan daripada api neraka. Paling banyak sekali Allah merdeka pada hari Arafah. Sebab tu esok tu raya tu dianggap raya yang paling besar. Kurniaan Allah, pengampunan dosa, keluarkan daripada api neraka tu. Begitu banyak sekali manusia daripada neraka, merupakan nikmat yang paling besar. Jadi hari raya Adha ni adalah hari raya yang paling besar. Ini kerana tidak didapati sebarang pemerdekaan yang lebih banyak berbanding pemerdekaan pada hari tersebut, yakni hari Arafah. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan, ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah. Tidak ada satu hari yang terlebih banyak Allah Ta'ala merdekakan padanya hamba melainkan pada hari berbanding daripada hari Arafah. Hari Arafah ni sabit dalam hadis sahih adalah hari yang paling banyak Allah merdekakan hamba-Nya daripada api neraka, yakni Allah ampunkan dosa dia. Terbaik. Kemudian habis kata musannif, salat raya Adha pula lebih afdal. Apa makna afdal? Aktsaru thawaban, terlebih banyak pahala. Itu makna afdal sebut afdal ni maknanya aktsaru thawaban, lebih banyak pahala daripada solat raya fitri. Kalau ditanya pula antara dua semaya, tadi hari ni semaya pula, semaya raya Adha dengan semaya raya fitri ni mana lagi afdal? Jawabnya semaya raya Adha lagi afdal daripada semaya raya fitri. Sebab apa? Kerana telah datang pensyariatannya di dalam Al-Quran. Semaya raya Adha ni Tuhan sebut dalam Quran. Semaya raya fitri dalam hadis ni tak ada dalam Quran. Mana dalil yang Tuhan sebut dalam Quran? Iaitu di dalam firman Allah Ta'ala, dan hendaklah kamu salat kerana Tuhanmu, dan hendaklah kamu berkorban. Mana tu? Surah Al-Kawthar ayat 2. Inna a'tainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika, semayalah bagi Tuhan. Ulama tafsir makna semaya di situ semaya raya. Sebab apa? Sabit atas selepas daripadanya wanhar, sembelihlah, berkorbanlah. Jadi semaya yang kita buat sebelum daripada korban ialah semaya raya Adha lah. Tu. Kerana tu dalam mazhab Hanafi, semaya raya Adha ni wajib. Semaya raya Adha di dalam mazhab Hanafi wajib. Tu. Baik. Adapun dalam mazhab kita sunat muakkad aja. Sunat yang sangat dituntut. Baik. Habis. Itu surah Al-Kawthar ayat 2. Adapun semaya raya fitri sabit warid daripada hadis. Kemudian salat raya itu sunat, yakni sunat muakkad. Dan salat raya itu merupakan salat sunat yang paling afdal. Maknanya murtabat semaya sunat nawafil, semaya sunat yang paling afdal sekali nombor 1 ialah semaya raya, yakni semaya raya Adha dulu, kemudian diikuti dengan semaya raya fitri. Kemudian seterusnya diikuti dengan sembahyang gerhana, khusuf. Kemudian diikuti dengan sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan. Kemudian diikuti dengan sembahyang witir. Kemudian diikuti dengan sembahyang qabliyah subuh. Kemudian sembahyang rawatib. Kemudian sembahyang tarawih.
kemudian sembahyang seterusnya. Nah, jadi nombor 1 ni sembahyang raya Adha. Nombor 2 sembahyang raya Fitri. Baru sembahyang sunat online. Baik. Kemudian waktu untuk sembahyang raya bila? Waktu untuk solat raya adalah mulai terbit matahari. Kita kata bukan ke terbit matahari ni waktu karahiyatus solat ni. Waktu dimakruh tahrimkan untuk sembahyang. Betul, tapi bukan semua sembahyang yang dimakruhkan. Hanya sembahyang yang sababun mutaakhir saja dimakruhkan. Sembahyang yang sebabnya terkemudian daripada sembahyang. Adapun sembahyang yang sababun mutaqaddim, sebabnya datang dulu. Sebabnya datang dulu di atas sembahyang, maka yang itu boleh dikerjakan pada waktu karahiyah. Contoh macam mana? Contoh seperti sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kita sembahyang dulu tahiyatul masjid baru masuk masjid ke sembahyang masuk masjid dulu baru sembahyang sunat? Masuk masjid dulu, dia panggil sebab mutaqaddim. Sebab mari dulu baru sembahyang ikut kemudian. Maka waktu tidak makruh. Sembahyang sunat wuduk. Kita wuduk dulu baru sembahyang ke sembahyang dulu baru wuduk? Wuduk dulu baru sembahyang. Maka bila sebab mari dulu, sembahyang mari kemudian, maka sembahyang ini tidak dimakruhkan. Yang dimakruh tahrimkan tu kalau sembahyang dulu baru sebab. Contohnya sembahyang sunat ihram. Kita ihram dulu baru sembahyang ke sembahyang dulu baru ihram? Sembahyang dulu baru ihram. Maka sembahyang sunat ihram ni antara sembahyang yang dimakruh tahrim pada waktu-waktu macam ni. Ada pun lain daripada tu tidak. Jadi sembahyang raya tak termasuk. Sembahyang raya itu tidak termasuk kerana dia adalah muaqqatah, sembahyang yang berwaktu. Tu. Jadi boleh dah kita sembahyang masa terbit matahari sehingga habisnya bila gelincir matahari. Gelincir matahari. Gelincir matahari tu bila? Masuk waktu zuhur lah. Sebelum masuk waktu zuhur, matahari tegak di atas kepala tu dipanggil istiwa. Masuk waktu zawal, yakni mailus syamsi an wasatis sama' ila jihatil gharbi. Cenderungnya ataupun jatuhnya matahari daripada tengah langit ke arah barat. Condong dia sikit ke arah barat tu dia panggil zawal, gelincir matahari, masuk waktu zuhur. Maknanya sembahyang raya ni waktu dia mulai daripada terbit matahari. Terbit matahari tu terbit semua ke ataupun terbit sedikit? Jawabnya terbit sikit. Naik saja sebahagian daripada qarsus syams, bulatan matahari. Matahari kita bulat ke? Ayalah dia sperma lah, tak masuk dia. Kalau kita pada pandangan kita tu bulat. Bila dia naik sikit saja bulatan matahari tu, masuk dah waktu untuk sembahyang raya. Berkekalan waktu untuk sembahyang raya tu sampailah masuk waktu zuhur. Itu waktu untuk sembahyang raya. Raya Adha bersama, Raya Fitri bersama. Tu. Pada 10 Zulhijjah bagi raya Adha. Dia dah kait sikit lah. Ada orang tak tahu lagi hari raya Adha ni bila. Dia ingat kau 1 Zulhijjah. Okey, 1 Zulhijjah, 10 Zulhijjah kalau raya Aidil Fitri semua tahu 1 Syawal. Raya Adha ni ada duk tahu silap lagi. 1 Zulhijjah dia kata. Dah 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah bagi raya Adha. Namun disunatkan melewatkan solat raya itu hingga terangkat matahari qadar selembing. Selembing boleh, segala boleh, mana-mana lah. Apa makna terangkat matahari qadar selembing? Yakni 16 minit setelah terbit matahari. Ini sunat. Bila naik dah matahari itu boleh dah sembahyang. Cuma afdal kita lewatkan lagi sampai bila? Sehinggalah matahari itu naik qadar segala ataupun selembing pada pandangan mata kita. Yakni 16 minit selepas daripada terbit matahari. Terbit matahari campur lagi 16 minit, tu afdal waktu untuk kita sembahyang raya. Begitu kan? Kemudian disunatkan bersegera menunaikan solat supaya lebih luas waktu untuk ibadah korban. Ini bagi sembahyang raya Adha. Untuk sembahyang raya Adha disunatkan kita segera. Apa makna segera? Sekurang-kurang segera ialah apabila naik matahari qadar segalah tadi tu. Yang ni 16 minit setelah terbit matahari itu terus sembahyang. Tak kita tunggu pukul 9, pukul 10 tak. Naik matahari qadar segalah tu cepat-cepat kita sembahyang raya Adha. Supaya apa? Supaya lebih luas waktu untuk buat ibadah korban. Tu. Namun jika dikerjakan solat itu sebelum terangkat matahari, sesudah terbitnya, sebelum terangkat matahari tapi dah terbit dah, maka sah solat tersebut, boleh lah.
Dia bukan jadi karahiyah tahrim semayang tak sah dia. Ini dikecualikan. Dan disunatkan supaya dilewatkan solat raya fitri. Terbalik pula. Tadi sembahyang raya Adha sunat segera, tapi sembahyang raya fitri ni sunat kita lewatkan agar menjadi luas masa bagi mereka yang belum mengeluarkan zakat fitrah. Baik. Jadi zakat fitrah ni ia ada 5 waktu kan. Waktu harus, waktu wajib, waktu sunat, waktu makruh, waktu haram. Kita cerita waktu sunat. Waktu sunat ataupun waktu afdal untuk kita keluar zakat fitrah bila? Lepas subuh pagi raya sampailah imam angkat takbir bagi sembahyang raya. Waktu paling afdal untuk kita bayar zakat fitrah. Lepas subuh hari raya 1 Syawal lagi, lepas subuh hinggalah kepada imam angkat takbir bagi sembahyang raya. Waktu paling afdal bayar zakat fitrah. Jadi kalau kita derah sembahyang, kita sembahyang cepat-cepat, jadi pendek waktu afdal tu, maka disunatkan kita ni lewatkan lagi sembahyang raya tu. Supaya apa? Supaya jadi luas waktu afdal untuk orang keluarkan zakat fitrah. Sebab kalau bila imam dah sembahyang dia tak bayar lagi zakat fitrah, maka dia masuk kepada waktu makruh. Makruh. Kalau dia bayar lepas daripada imam sembahyang, makruh. Makruh tu berkekalan sampai terbenam matahari 1 Syawal, masuk pada 2 Syawal. Masuk 2 Syawal haram. Dia jadi qada lah. Melainkan kerana uzur, duit hilang ke, ataupun dia tunggu kerabat ke nak bagi, kerabat dia tu asnah, adik-beradik asnah nak bagi, tapi tak balik-balik lagi, tak sangkut kejam, kita nak bagi ke dia, sangkut kejam, tak apalah, dia dimaafkan lewat. Nak ceritanya sembahyang raya fitri ni sunat kita lewatkan supaya panjang waktu after. Tapi tak salah buat aku 11 ke 12 gitu lah. Orang nak mari dah sembahyang raya kalau gitu. Lepas tengah ke 9 molek dah tu. Macam kita surat tu molek dah tu. Baik. Kemudian mengerjakan solat raya di masjid jika luas, supaya masjid kita ni luas besar lebar ni afdal. Apa makna afdal? Aktsaru thawaban, lebih banyak pahala. Kenapa? Kerana masjid itu lebih mulia dan lebih bersih. Rumah Allah dah. Kita boleh iktikaf, boleh sembahyang tahiyatul masjid. Itu lagi mulia Bani daripada kita sembahyang di padang-padang, di pejabat-pejabat. Afdal lagi kita sembahyang di masjid. Dan lagi pula masjid ni memang tempat sembahyang, maka dia tu ghalibnya bersih. Dan sunat bagi perempuan yang haid, perempuan yang kedatangan haid ni berdiri di pintu masjid, tapi kena luar masjid lah. Kalau macam pintu masjid kita ni masih dalam masjid lagi lah, duduk di bawah, gazebo di bawah. Supaya apa? Supaya dapat mereka mendengar khutbah. Tu elak dia tu lah, supaya dapat dengar khutbah. Tapi kalau dia boleh tengok di live, tak payah mari, duduk di rumah tengok live. Tu. Kemudian harus dikerjakan solat raya secara berjemaah. Apa makna berjemaah? Yakni 2 orang atau lebih. Sekurang-kurang jemaah kan 2 kan, imam makmum ataupun lebih. Dan secara bersendirian. Maknanya sembahyang raya ni boleh tak kita kerja secara bersendirian? Boleh. Dia tak mesti berjemaah. Dia bukan macam sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat syaratnya, syarat sah mesti berjemaah. Kalau sembahyang seorang tak sah. Adapun sembahyang raya boleh dikerjakan berjemaah dan boleh dikerjakan secara bersendirian. Bilangan jemaah tu tak ditetapkan, sekurang-kurangnya 2 orang dan boleh jadi lebih. Tak mesti kena 40 dah. Kemudian katanya lagi, dan disunatkan menghidupkan malam kedua-dua raya itu dengan ibadah. Ini sunat. Malam-malam raya ni kita perhidup dengan ibadah, sembahyang sunat, zikir, baca Quran dan sebagainya. Disunatkan pada hari tersebut, yakni hari raya, untuk mandi, panggil mandi sunat raya. Meskipun rayah pada kata sunat ni bagi mereka yang tidak hadir solat raya. Ini beza dengan sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat, mandi sunat Jumaat hanya dikhususkan bagi mereka yang nak hadir sembahyang Jumaat je. Adapun orang yang tak mari sembahyang Jumaat kerana uzur, ataupun sebab dia perempuan, ataupun sebab dia kanak-kanak, ataupun sebab dia tu hamba, bukan orang merdeka, maka hal ni dia tidak disunatkan mandi sunat Jumaat. Hanya lelaki yang mukallaf, yang mustautin,
yang nak pergi sembahyang Jumaat saja, yang disunatkan mandi sunat Jumaat. Adapun mandi sunat raya disunatkan bagi semua orang. Tak kira lah dia nak pergi sembahyang raya ke, dia tak habis pergi ke, dia lelaki ke, dia perempuan ke, dia orang tua ke, dia budak ke, dia merdeka ke, dia hamba ke, sunat bagi dia mandi sunat raya. Tu. Bila waktu masuknya waktu untuk sunat mandi raya ni, bermula waktu untuk mandi itu sejak pertengahan malam raya. Pertengahan malam. Malam kalau kita bagi pada dua, kita katalah ambil pukul 7 hingga pukul 7 malam hingga 7 pagi, kita ambil waktu malam contoh. Jadi pertengahannya ialah pukul 1 pagi. Maka pukul 1 pagi itu adalah permulaan untuk mandi sunat raya Tapi lebih dekat waktu kita nak pergi semayang tu, lebih afdal lagi kita mandi. Contoh kata kita nak pergi semayang tu pukul 8, 8.30, kita mandi pukul 7. Waktu lagi afdal daripada kita mandi tengah malam. Lagi dekat kita nak pergi tu, lagi dekatkan kita, lagi kita dekatkan waktu mandi kepada waktu nak pergi semayang tu, lagi afdal. Baik. Habis. Kemudian disunatkan memakai wangi-wangian dan berhias bagi mereka yang menetap di rumah atau mereka yang keluar dari rumah, sama ada orang dewasa atau kanak-kanak, dan sama ada mereka bersolat ataupun tidak. Ini sunat bagi semua berwangi-wangian dan pakai yang comel-comel. Tak kira lah dia nak keluar beraya ke, ataupun dia tunggu tetamu di rumah ke, orang dewasa ke, kanak-kanak ke, nak semayang ke, tak mau semayang ke, sunat memakai wangi-wangian dan berhias-hias. Disunatkan memakai pakaian yang paling elok. Tak mesti baru lah. Sunat pakai pakaian yang elok. Dan yang lebih awla, lebih utama ataupun lebih banyak pahala, itu pakaian yang berwarna putih. Ni paling afdal lah. Tema paling afdal bagi sembahyang raya ialah warna putih. Lepas tu nak pergi beraya kayak gitu, tukarlah, nak pakai colour kuning ke hijau ke kelabu ke pandai lah. Nak mari sembahyang tu afdal pakai hak putih. Baik. Melainkan jika warna selain putih itu lebih baik. Ya ada dua baju satu tu hijau, satu putih. Dia minat ke hijau lagi. Dia rasa dia minat lagi ke baju hijau. Boleh tak apa? Pakai hak hijau. Ataupun lebih tinggi nilainya, hak hijau lagi mahal. Hak putih kan kota biasa je. Beli 20 riyal, beli di Nagoya 20 riyal tu. Baju hijau tu, kain kashibu mahal daripada import daripada Pakistan, mahal 120. Dia minat baju hijau lagi, baju hijau mahal lagi, pakai baju hijau. Contoh tu. Baik. Maka itu lebih afdal. Warna lain daripada putih tu lagi afdal kalau lebih berkualiti, lebih baik ataupun lebih mahal harganya berbanding kalau putih. Disunatkan hadir ke tempat solat raya bagi perempuan tua dan perempuan yang tidak memiliki rupa paras yang cantik. Ni bukan diskriminasi dah ni sebutlah kitab fiqh ni. Disunatkan hadir ke tempat solat raya, yakni sembahyang raya di tempat didirikan sembahyang raya, masjid ke, surau ke, padang ke apa, mana tempat ada sembahyang raya tu, sunat orang perempuan ni hadir jika tua ataupun tidak memiliki rupa paras yang cantik. Tapi dengan syarat, dengan mengenakan pakaian yang biasa-biasa. Pakai kena pakai telekom jangan berhias dulu, balik daripada masjid tu berhias. Nak pergi masjid tu pakai biasa-biasa dulu. Adapun perempuan yang muda dan yang memiliki rupa paras cantik, dimakruhkan, tak diharamkan, dimakruhkan saja bagi mereka hadir ke tempat solat raya. Tapi makruh ni pun ia kait dengan aman atau tidak. Aman fitnah atau tidak. Sekiranya tidak aman fitnah, maka makruh hadir. Tapi kalau aman fitnah, mana tidak akan terkena fitnah atau tidak membawa fitnah, maka tidak makruh. Begitu. Kemudian disunatkan hadir ke tempat solat, yakni tempat sembahyang raya, pada waktu pagi bagi selain imam. Makmum ni, bagi makmum sunat bagi mereka ni hadir ke tempat sembahyang raya awal. Tu. Bila kata awal tu, ketika para jemaah pulang dari solat subuh,
Lepas habis main subuh tu orang balik tukar baju sekejap, mari semula. Jangan mari pukul 8 tu, mari awal sikit ni. Mari pukul 7, 7.30, mari awal. Ni bagi selain imam. Supaya mereka dapat mengambil tempat masing-masing. Adapun imam, maka sunat baginya hadir pada waktu hendak solat. Kalau kata janji semaya 8.30, imam mari 8.25. Marilah 6 minit. Imam sunat mari lewat. Disunatkan berjalan ketika pergi solat raya. Berjalan kaki kalau dekat lah. Kalau jauh naiklah kenderaan. Dan sunat pula untuk pulang dengan mengambil jalan yang lain. Ni sunat orang ramai tak tahu. Ketika nak pergi semaya raya, kita ambil satu jalan, kemudian masa nak balik nanti kita ambil jalan lain. Yang kedua-duanya boleh sampai ke rumah lah ni. Yang lebih kurang sama dekat. Tu ambil jalan lain-lain. Tu afdal bagi orang yang nak pergi dan balik daripada sembahyang raya. Ni sunat. Kerana sabit daripada hadis perbuatan Nabi begitu. Nabi nak pergi sembahyang raya, Nabi ambil jalan lain. Nak balik, nak klik tu ambil jalan lain pula. Sunat. Baik. Kemudian dan sunat pergi berjalan dalam keadaan tenang, makna tidak gapah-gapah, tidak kelang kabut. Tenang dah. Kemudian disunatkan imsak. Apa makna imsak? Yakni menahan diri daripada makan dan minum. Bermula sejak terbit fajar. Makna terbit fajar subuh. Fajar sodik lah subuh. Pada hari raya Adha sehingga selesai daripada solat raya dan berkorban. Ni sunat pada hari raya Adha. Hari raya Adha lepas daripada subuh tu sunat kita jangan makan, jangan minum dulu. Sampai bila? Sampailah kita semayang dan kita menunaikan ibadah korban. Supaya apa? Supaya dia dapat makan dari daging korban tersebut. Maknanya supaya kita ni berlapar ni, supaya dapat makan banyak, ambil berkat banyak daripada daging korban tu sendiri. Ni pada hari raya Adha. Dan disunatkan makan pada hari raya fitri sebelum solat. Raya fitri terbalik pula. Sebelum daripada kita mari solat di masjid di surau tu, sunat kita makan dulu di rumah. Tu makan dulu. Supaya apa? Supaya terbeza hari raya fitri itu dari hari-hari yang sebelumnya yang diharamkan padanya makan. Sebelum hari raya tau. Sebelum daripada hari raya tu bulan Ramadan. Bulan Ramadan tak ada tak kita makan pagi-pagi lepas subuh. Tak ada. Mana ada sarapan kan? Tu. Jadi nak beza hari raya fitri daripada Ramadan sebelum tu, maka kita makan dulu pagi tu lepas daripada sembahyang subuh sebelum hari sembahyang raya. Tu sunat. Begitu. Kemudian tidak dimakruhkan solat sunat sebelum solat raya bagi selain imam. Bagi selain imam, mana makmum? Makmum ataupun orang yang sembahyang seorang diri tidak dimakruhkan sembahyang sunat sebelum daripada sembahyang raya. Jadi kalau nak sembahyang sunat tahiyatul masjid dulu apa semua boleh bagi selain imam. Adapun imam dimakruhkan sembahyang sunat sebelum sembahyang raya. Kenapa? Kerana ada hadis sabit warid Nabi tak buat begitu. Nabi tinggalkan sembahyang sunat sebelum daripada Nabi sembahyang raya. Nabi ni jadi imam. Bila tiba hari raya, Nabi tak sembahyang sunat dulu lepas daripada terbit matahari tu. Nabi akan terus sembahyang raya dulu. Lagi satu sebabnya, imam ni pada hari raya memang tugas dia jadi imam sembahyang raya dan khutbah. Maka tidak disunatkan bagi imam, bahkan dimakruhkan bagi imam untuk sembahyang sunat sebelum daripada sembahyang raya. Dia mari tu dia terus sembahyang raya. Habis tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ni dia adalah sunnah ghairu maqsudah, mundarijah. Dia sembahyang sunat yang boleh digabungkan niatnya ke dalam sembahyang sunat atau sembahyang fardu yang lain. Jadi bila imam sembahyang raya, dia kira jadi sembahyang tahiyatul masjid pada masa yang sama. Jadi tak usah bimbang lah kalau imam tak dia sembahyang tahiyatul masjid. Tak, bila dia mari sembahyang raya tu kira jadi sembahyang tahiyatul masjid dah bagi imam. Dia akan jadi tergabung sekali niat. Gugur tuntutan untuk sembahyang sunat tahiyatul masjid kalau sudah digabungkan dengan sembahyang sunat yang lain atau sembahyang fardu yang lain. Baik. Jika berbetulan jatuh hari raya itu pada hari Jumaat, seperti sangkaan pada tahun ini lah. Jangkaan pada tahun ni raya kita jatuh pada hari Jumaat ni dah. Maka kalau hari raya bertepatan jatuh hari Jumaat,
maka tidak gugur kewajipan solat Jumaat dengan sebab telah solat raya. Orang lain kan bagi orang musafir orang musafir memang harus tinggal Jumaat. Adapun bagi orang yang mukim, orang yang mustautin, maka wajib kena pergi sembahyang Jumaat walaupun dah sembahyang raya dah dengar khutbah pagi tadi. Habis. Disunatkan seruan untuk mendirikan solat raya dengan katanya as-salatu jami'atan. Ni siapa nak sebut? Bilal lah sebut. Tu. Sebab sembahyang raya ni tak ada azan, tak ada qamat, tapi ada nidak. Nidak tu seruan as-salatu jami'ah, salatu Idul Fitri rahimakumullah. Tu nidak, seruan panggil orang mari sembahyang raya. Ni sunat disebut bagi Bilal. Sebab tidak ada azan, tidak ada qamat. Habis. Tu baru mukadimah. Kita masuk pula pada kaifiat sembahyang raya. Hari kemuncak dia. Kaifiat solat raya dikerjakan 2 rakaat saja menurut kesepakatan ulama. Ni ijma'. Tak ada lebih ada kata 4 ke 5 ke 1 ke, ada. Ijma' ulama 2. Diniatkan salat raya fitri atau adha ketika takbiratul ihram. Niat kena sebut jenis raya apa. Tidak memada hanya disebut aku sembahyang raya. Ada boleh. Sebab raya ada 2. Raya fitri, raya adha. Jadi dalam hati tu kita kena ta'yin bil idhafah dia panggil. Ta'yin dalam sembahyang kan. Ingat tak? Sembahyang ni dalam niat sembahyang ada 3. Qasad, ta'arud dan ta'yin. Ta'yin ni ada ta'yin bi dzikr sifat. Kita sebut semata-mata sifat sembahyang tu. Aku sembahyang duha, aku sembahyang witir, aku sembahyang tarawih. Itu mudah sebab dia satu saja. Tapi kalau sembahyang tu ada lebih daripada satu. Contoh macam sembahyang raya. Raya ada raya adha, ada raya fitri. Maka tak dapat tidak daripada ta'yin bil idhafah. Kita kena bezakan dengan marikan dia punya sandaran. Aku sembahyang raya fitri, aku sembahyang raya adha, aku sembahyang raya korban. Boleh juga. Niat dalam hati kena begitu. Kalau dia semata-mata sebut aku sembahyang raya, tak sah. Apa tak sah? Sebab sembahyang raya mana? Raya fitri ke raya adha? Ada 2. Jadi kena beza tu. Aku sembahyang raya fitri ke ataupun aku sembahyang raya adha? Imaman atau makmuman atau munfaridan. Tu. Baik. Ketika bila niat tu, ketika takbiratul ihram, tempatnya di mana? Dalam hati. Ada pun lafaz tu, usolli tu sunat. Disunatkan pada kedua-dua solat ini. Apa dia perkara yang disunatkan di dalam sembahyang raya? Pertama, bertakbir pada rakaat yang pertama sebanyak 7 kali dengan yakin. Maksud dengan yakin di sini, kalau kita syak pada bilangan boleh tambah. Biasa kalau sembahyang seorang diri tu kita duduk syak bilangan. 5 ke 6? 5 ke 6? 6 ke 7? 6 ke 7? Tambah sampai hilang kita punya syak tu. Macam supaya kita syak pada bilangan rakaat 3 ke 4? 3 ke 4? Ambil 3, tambah selagi jadi 4. Itu takbir. Jadi kalau kita tak yakin, tak syak, 6 ke 7, 6 ke 7, tambah dia lagi. Cukup gaji 7. Walaupun sebenarnya dia jadi 8, 9, tak apalah. Secara yakinnya kita nak 7. Begitu. Baik. Masa bila kita nak takbir tu, di antara doa iftitah dan ta'awuz. Doa iftitah tu Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira hingga pada akhir tu. Ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi di tengah-tengah tu. Lepas daripada kita baca wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, sebelum daripada a'udzubillahi minasyaitonir rajim tu takbir. Berapa kali? Rakaat pertama 7 kali. Tu. Lain daripada takbiratul ihram. Mana tak termasuk dengan takbiratul ihram tu. Tapi orang mula-mula masa kita niat tu tak termasuk dalam 7 tu. Begitu juga tidak termasuk dengan takbir turun bagi rakaat. Ingat takbir yang 7 kali pada rakaat pertama tu tak termasuk dengan takbiratul ihram dan tidak termasuk dengan takbir turun bagi rakaat. Kalau campur sekali dia akan jadi berapa? 9. 9 ni adalah bilangan takbir pada khutbah raya pertama. Perasan tak kalau Tok Khatib yang naik atas mimbar, dia akan mulakan dengan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Berapa kali? 9. Jadi sampai itu dalam sembahyang rakaat pertama kita takbir 7 kali. Yang apabila dicampur dengan takbiratul ihram
dan takbir turun bagi rokok, dia akan jadi 9. Jadi sama lah tu. Baik. Dan pada rakaat kedua pula sebanyak 5 kali. 5 kali itu lain daripada takbir qiyam. Takbir qiyam ni takbir bangkit daripada sujud kedua menuju pada rakaat kedua tu. Tu tak termasuk. Begitu juga takbir turun bagi rokok pada rakaat kedua, tu tak termasuk. Kalau kita masukkan sekali, dia akan jadi 7. 7 adalah bilangan takbir pada khutbah raya kedua. Imam lepas daripada duduk, dia bangkit, dia baca takbir 7 kali. Jadi supaya sama bilangan dia takbir 7 kali tu dengan sembahyang raya, maka rakaat kedua kita takbir 5 kali. Yang kalau dicampurkan dengan takbir qiyam dan takbir turun bagi rokok akan jadi 7. Boleh faham tak? Baik. Beberapa masalah. Jika seseorang itu telah mula membaca ta'awuz, dia dah start baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, maka tidak luput segala takbir yang tersebut. Tak usah bimbang. Kalau dia dah terlajak tu, patutnya baca sebelum a'udzubillah, dah terlajak baca a'udzubillah, boleh dah nak takbir lagi? Boleh. Tidak luput lagi, belum luput, belum expired. Tu. Tapi tengok, jika seseorang itu telah mula membaca Al-Fatihah, yakni membaca bismillah, maka luputlah segala takbir tersebut. Ni. Bila dia dah start baca Fatihah, dia tak boleh undur klik semula nak takbir, tak boleh dah. Dah terlambat. Dah terlajak ni. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru teringat tak takbir lagi. Boleh tak dia takbir masa? Tak boleh dah. Takbir ketika tu sudah luput. Kalau dia takbir pun dia tak dapat pahala takbir yang asal. Tu. Dia tak perlu undur lagi dah. Sebab tak dapat dah. Tu naik. Dah macam mana ni tak takbir tu? Tak ada takbir tu macam mana? Tak ada masalah. Takbir tu sunat sunat hayat saja ni. Sunat, bukan rukun. Jadi kalau tak ada takbir pun sah sembahyang tersebut. Masalah seterusnya, jika imam meninggalkan takbir, ni masalah. Imam tinggalkan takbir, imam terlupa ni, bagi-bagi raya tu baca Fatihah dah, tak dan takbir 7. Maka makmum nak buat apa? Maka tidak sunat makmum mendatangkannya. Makmum tak sunat takbir. Makmum ikut saja imam. Kalau imam tak takbir, tak usah takbir. Tak perlu datangkan takbir. Dan tak perlu subhanallah ni. Tu imam doa bismillah, dia duduk belakang subhanallah, subhanallah ni, tak perlu dah. Sebab imam pun dah terlajak baca Fatihah, imam tak boleh nak undur dah. Ya subhanallah belakang tu 1000 kali pun imam tak boleh nak undur dah. Tu dah. Baik. Makmum hendaklah mengikuti imam pada takbir yang terkurang ataupun terlebih. Ni tengok. Makmum hendaklah mengikuti imam pada takbir yang terkurang ataupun terlebih jika makmum itu tidak tahu bilangan takbir. Kalau makmum dia tak fokus pada bilangan, dia tak tahu berapa bilangan takbir, maka dia ikut saja imam. Imam lebih ke, imam kurang ke, ikut je. Kalau imam lebih, ikut. Kalau imam kurang pun dia tak perlu tambah, ikut je dah kurang. Imam takbir 6 je dah dia takbir. Imam takbir 9, 9 lah takbir. Begitu, boleh faham tak? Makmum dia ikut saja. Kalau makmum tu tak tahu. Namun jika makmum mengetahui bahawa bilangan takbir sudah terlebih, dia tengok ni, imam terlebih dah ni, 8 dah ni takbir imam ni, maka makmum tidak perlu mengikuti imam pada takbir yang lebih itu. Kalau imam terajak masuk pada ke-8, makmum sedar ni lebih 7 dah ni, masuk 8 dah ni, maka ketika tu makmum tidak sunat ikut imam pada takbir yang ke-8. Tapi kalau dia tak ingat ikut je lah. Rasa macam lebih dah ni, tapi tak ingat berapa, tak apa, ikut je. 10, 20, 30 kali takbir pun ikut saja, tak ada masalah. Baik. Kemudian makruh menghubungkan tiap-tiap takbir dan meninggalkan zikir. Zikir yang dimaksudkan ini tasbih kan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Makruh hukumnya kita sambung takbir tu dan meninggalkan zikir. Takbir 7 tak ada zikir, Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, macam khutbah dia buat. Makruh hukumnya. Kemudian tidak sunat mendatangkan zikir yang tersebut, yakni tasbih itu setelah takbir ke-7 dan ke-5. Setelah takbir ke-7 dan setelah takbir ke-5 tidak sunat lagi kita zikir tasbih tu.
terus baca Fatihah. Dan begitu juga tidak sunat sebelum takbir pertama daripada 7 dan 5 itu. Begitu juga sebelum takbir pertama daripada takbir yang ke-7 dan takbir ke-5 itu tak sunat kita tasbih. Sebab apa? Boleh robek. Sunat zikir tasbih ni adalah jika kedudukannya antara 2 takbir. Sebelum dia ada takbir dan selepas dia ada takbir, baru sunat kita baca celah-celah tu zikir tasbih tu. Kalau sebelum dia tidak ada takbir ataupun sesudah dia tidak ada takbir, maka tidak sunat kita baca zikir. Sebab zikir ni dipanggil menyelangi, takhallul. Dia duduk celah-celah. Nak duduk celah-celah kena apik dulu sebelum selepas. Kalau sebelum tak ada ataupun selepas tak ada, dia tak panggil apik. Jadi sebelum takbir pertama ada tasbih tak? Tak ada. Selepas takbir ke-7 ada tasbih tak? Tak ada. Sebab lepas tu tak ada takbir dah. Jadi lepas daripada takbir ke-7, Allahu Akbar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah saja. Tak perlu lepas takbir Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Tak ada. Nak baca tasbih syarat ni mesti diapik dengan 2 takbir. Begitu juga sebelum daripada start takbir pertama tu sunat tasbih tak ada. Begitu juga rakaat kedua, sebelum daripada kita start takbir tu sunat tasbih tak? Tidak sunat tasbih. Lepas habis daripada takbir ke-5 sunat tasbih tak? Tidak sunat tasbih. Terus baca Fatihah selalu. Boleh faham Kemudian sunat mengangkat kedua tangannya pada tiap-tiap kali takbir. Caranya sama seperti angkat tangan ketika takbiratul ihram. Sunat angkat. Jika seseorang meninggalkan takbir itu sama ada secara sengaja ataupun terlupa, tidak disunatkan untuk sujud sahwi. Ini kena ingat apabila imam ataupun makmum ataupun orang sembahyang ni dia tertinggal tasbih atau tertinggal takbir, tertinggal takbir 7 dan 5 tu, maka tidak sunat dia sujud sahwi. Sebab apa? Sebab takbir itu adalah sunat hai'ah. Apa makna sunat hai'ah? Ma la yujbahu tarkuhu bisujudis sahwi. Sunat yang tidak ditampalkan tinggalnya dengan sujud sahwi. Seperti itu tinggal baca tasbih rokok, tasbih sujud, surah selepas Fatihah, doa iftitah, selawat Ibrahimiyah. Kalau tertinggal benda tu semua kita sujud sahwi dah. Tak sujud sahwi. Sebab apa? Sebab tu sunat hai'ah. Sunat yang apabila ditinggalkan disunatkan untuk sujud sahwi namanya sunat aba'ad. Contoh apa sunat aba'ad? Tahiyat awal, kunut, selawat atas Ali Muhammad pada tahiyat akhir. Tu sunat aba'ad. Adapun takbir yang 7 yang 5 tu pada sembahyang raya tu sunat hai'ah. Jadi tak perlu sujud sahwi. Kalau sujud sahwi juga batal sembahyang. Kalau sujud sahwi juga kerana tertinggal takbir, batal sembahyang sebab dikira menambah rukun. Dia sujud sahwi pada bukan tempat dia. Tuntutan untuk sujud sahwi ni 4 saja secara ijma'. Tarku ba'dhin minal ab'ad, meninggalkan sebahagian daripada sunat ab'ad ataupun meninggalkan sunat ab'ad itu sendiri. Yang kedua, naqlu matlubin qawliyin, memindahkan bacaan dalam sembahyang. Fatihah baca masa sujud, tasbih rokok baca masa tasbih sujud, tu baru sujud sahwi. Yang ketiga, fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwu idza fa'alahu nasiyan. Dia mengerjakan sesuatu yang jika disengajakan batal sembahyang, jika tidak disengajakan tidak batal sembahyang. Dia buat secara tak sengaja, maka sembahyang tak batal, sunat sujud sahwi. Dan yang keempat iaitu fi'lu ruknin fi'liyin ma'ihtimali ziyadah. Dia melakukan rukun fi'li serta ada kebarangkalian ianya adalah lebih. Contoh orang yang syak pada bilangan rakaat 3 ke 4, dia kena ambil 3, dia tambah lagi 1. Yang dia tambah lagi 1 tu confirm ke 4? Tak confirm, boleh jadi 5. Bila ada kebarangkalian lebih, sunat sujud sahwi. Itu saja 4. Tinggal tasbih, tinggal takbir sembahyang raya, masuk mana? Tak ada. Jadi kalau kita sujud sahwi pada bukan tempat dia, tak ada tuntutan untuk sujud sahwi, batal lah sembahyang. Tu. Habis. Kemudian seterusnya,
Jika tidak dan solatnya sah, tak ada masalah, solatnya sah. Akan tetapi makruh meninggalkan takbir atau satu daripadanya, daripada takbir, atau melebihkan padanya, yang ini dengan sengaja. Tinggalkan semua takbir, ataupun tinggalkan sebahagian takbir, ataupun lebihkan takbir itu, itu semua hukumnya makruh. Jika disengajakan, dimaafkan. Jika tidak disengajakan, habis. Seterusnya, jika makmum mendapati imam pada pertengahan Al-Fatihah atau pada sebahagian takbir, ini masalah masbuk. Makmum masbuk pada sembahyang raya, ada pening. Macam mana kita nak takbir ni? Macam mana kita nak ikut imam pada takbir sedangkan kita masbuk pada sembahyang raya? Ni cara dia. Kalau dia masuk pada pertengahan Al-Fatihah ataupun pada pertengahan takbir, contoh dia masuk imam dah takbir yang ketiga contohnya, maka tidak sunat bagi makmum itu untuk bertakbir bagi apa yang dia telah luput. Dia tak perlu ganti balik takbir yang dia tak dan dengan imam tu, tak perlu ganti dah. Kalau dia masuk takbir ketiga contohnya, maka dia ikut imam pada 4, 5, 6, 7 saja. Dia tak perlu tambah lagi 1, 2, 3 tu, tak perlu. Kalau dia masuk tu imam dah baca Fatihah dah, memang langsung tak ada takbir dah masa tu. Masuk-masuk imam dah start baca Fatihah, imam dah habis dah takbir ke-7, dia baru masuk ikut imam, maka tak ada lagi takbir bagi makmum tersebut. Tak perlu diganti balik 7 ataupun cukupkan bilangan supaya jadi 7, tak perlu. Ikut saja imam. Makmum ni senang, ikut je imam. Kemudian dan jika makmum mendapati imam pada rakaat yang kedua, tadi masbuk rakaat pertama, ni masbuk rakaat kedua, lambat lagi dia mari tu, sakit perut pagi-pagi kan, duk makan lemang tu sakit perut, mari lambat, mari masa rakaat kedua. Macam mana nak kena buat? Dan jika makmum mendapati imam pada rakaat yang kedua, hendaklah makmum bertakbir serta imam itu 5 kali. Memanglah rakaat kedua imam memang 5. Kemudian bertakbir pula bagi rakaat kedua dirinya 5 kali juga. Maknanya makmum ni lepas daripada imam bagi salam, dia tambah lagi 1 rakaat kan? Rakaat yang ditambah tu nak takbir 7 ke 5? Jawabnya 5. Sebab tu rakaat kedua bagi diri makmum. Dia masuk tadi masa rakaat kedua imam, atau rakaat pertama bagi makmum. Walaupun tu rakaat kedua bagi imam, tapi itu adalah rakaat pertama bagi makmum. Bila imam bagi salam, dia naik tambah lagi 1 rakaat. Tu rakaat berapa tu? 1 ke 2? 2 dah. Rakaat kedua kali takbir 5. Maka dia takbirlah 5 kali. Boleh faham kan? Bukannya dia tadi 5, rakaat kedua 7 kot. Bukan. Okey, baik, habis. Tu. Kemudian sunat yang kedua, mengangkat tangan pada kesemua takbir. Ini sebut dah tadi. Yang ketiga, jahar, yakni melantangkan suara pada kesemua takbir tersebut. Bagi siapa? Imam dan makmum dan orang yang salat bersendirian. Takbir ni semuanya dibaca jahar, sama ada sembahyang seorang diri ataupun dia imam ataupun dia makmum, jahar. Mana baca kuat lah, macam kita makmum sebut amin tu. Imam waladhdallin, kita amin. Macam tu dah takbir. Imam Allahu Akbar, makmum pun belakang semua takbir kuat juga, Allahu Akbar. Bukan baca sir tak, baca kuat. Takbir je lah kan. Kemudian sunat yang keempat, membaca pada antara tiap-tiap 2 takbir akan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Tu tasbih tu lah. Nak baca la haula wala quwwata illa billah al-azim boleh, tak masalah. Tapi sunatnya sampai situ je, Allahu Akbar. Yang kelima, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah dada di antara tiap-tiap takbir. Lepas daripada kita angkat tangan pada takbir, letak semula pada tempat yang sama. Bukan kita bubuh di tepi je, ataupun kita biar ke atas gitu tak. Dia nak senang, mana nak turun naik angkat selalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makruh gitu. Kita angkat, bubuh semula lah, duduk di tempat sama. Angkat, bubuh semula tempat sama. Tangan kanan atas tangan kiri, duduk di bawah nada. Itu. Kemudian yang keenam, menyambungkan takbir, yakni takbir yang terakhir. Takbir di sini makna takbir yang terakhir. Yang ketujuh dan kelima dengan ta'awuz. Bagi siapa? Imam dan juga orang sembahyang seorang diri. Adapun makmum dia diamlah dengar bacaan imam. Imam dan orang sembahyang seorang diri lepas takbir ketujuh dan lepas daripada takbir kelima terus baca a'udzubillah, sunat. Jadi dia tak sunat diam. Lepas je Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebab tu tak ada tasbih dah masa tu. Habis je takbir, terus baca a'udzubillah, baca Fatihah. Bagi imam dan orang sembahyang seorang diri. Makmum senyaplah tunggu. Kemudian yang ketujuh, membaca pada kedua-dua rakaat itu surah Qaf dan surah Al-Qamar.
Qaf rakaat pertama, Al-Qamar rakaat kedua. Kesemuanya lah. Bukan baca sekerat dah. Ataupun surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah. Itu pasangan dia lah. Al-A'la sabih isma rabbikal a'la, Al-Ghashiyah la ataka hadithul ghashiyah. Secara jahar baca kuat. Sembahyang raya walaupun sembahyang siang hari buta baca kuat ni, baca jahar. Habis sembahyang kemudian khutbah dan sunat-sunatnya. Sikit lagi sikit lagi. Yang pertama, disunatkan jika solat itu secara berjemaah bahawa berkhutbah setelah daripada solat raya itu dengan 2 khutbah seperti 2 khutbah Jumaat dari sudut rukun dan sunat-sunatnya. Melainkan takbir 9 dan takbir 7 tu lah. Yang lain sunat-sunat dia, rukun-rukun dia, syarat-syarat dia sama saja macam khutbah Jumaat. Bezanya khutbah Jumaat kita buat sebelum sembahyang, khutbah raya kita buat lepas sembahyang. Tapi syaratnya nak baca khutbah ni mesti kena sembahyang jemaah lah, ada imam ada makmum. Kalau sembahyang seorang diri khutbah ke siapa ni? Jadi kalau sembahyang seorang diri tak ada khutbah, sembahyang jemaah baru ada khutbah. Yang kedua, jika seseorang itu solat secara bersendirian maka tidak sunat baginya berkhutbah. Yang ketiga, disunatkan duduk sebelum 2 khutbah itu dengan duduk yang ringan, kadar duduknya bagi azan pada Jumaat dan memberi salam. Ni imam walaupun dia tak ada azan kan, tak ada azan, imam bila dia naik atas mimbar sebelum daripada dia mula khutbah sunat duduk dulu. Sunat duduk dulu, kemudian setelah daripada tu baru dia bangun, beri salam dan baca khutbah. Begitu. Baik. Kemudian seterusnya, yang keempat, disunatkan bertakbir pada pembukaan khutbah yang pertama 9 kali secara berturut-turut, dan pada pembukaan khutbah yang kedua 7 kali berturut-turut. Takbir ini bukanlah termasuk sebahagian daripada khutbah. Ianya hanyalah muqaddimah bagi khutbah. Kalau tak ada boleh, tak ada masalah. Yang penting rukun-rukun khutbah tu kena ada. Pada khutbah pertama mesti kena ada alhamdulillah, mesti ada selawat atas Nabi, mesti ada wasiat dengan takwa, dan baca sepotong ayat Quran. Sepotong ayat Quran ni mestilah ayat yang lengkap dan memberi faham lah. Ayat yang lengkap dan memberi faham. Kalau ayat lengkap tapi tak faham pun tak guna juga ni. Nanya-nanya wal 'asr, satu ayat tu tak faham pun, demi masa dah apa dia. Tak faham tak boleh juga. Mesti satu ayat lengkap dan memberi faham, baca ayat banyak sikit kan. Itu. Tapi bacaan ayat ni boleh baca pada khutbah pertama ataupun boleh baca pada khutbah yang kedua. Kalau khutbah kedua 4 juga rukun dia. Yang pertama baca alhamdulillah, kemudian selawat atas Nabi, kemudian wasiat dengan takwa, dan kemudian doa bagi muslimin muslimat. Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat. Ada. Jadi sebenarnya khutbah ni mudah je. Kemudian seterusnya, disebutkan di dalam khutbah itu hukum hakam korban pada raya Adha. Khutbah raya Adha sunat kita sebut hukum hakam mengenai korban. Apa benda yang orang awam kena tahu tentang hukum hakam korban. Banyak masalah yang kita kena sebut dalam masalah korban ni. Tak boleh sebut korban pada binatang korban yang kita nak buat. Orang mari tanya, kita duk heret kambing, heret lembu. Orang tanya, nak buat apa kambing, nak buat apa lembu? Kita pun sebut, nak buat korban lah, tanpa sebut sunat. Kalau sebut, saya nak buat korban sunat, tak apa je. Kalau sebut, saya nak buat korban, isyarat pada kambing ataupun lembu yang ada di situ, maka telah jadi nazar. Korban tu jadi korban nazar. Bila nazar, maka tuan punya nazar tu tak boleh makan daging tu. Kalau makan kena dhaman, kena ganti rugi. Atau banyak orang tak tahu ni. Kena sebut korban sunat. Kalau sebut korban saja dia akan jadi nazar. Baik. Kena sebutlah masalah hukum akan korban, apa sunat-sunat dia, apa patah larang dia, benda semua nak kena sebutlah dalam khutbah tersebut. Dan pada raya fitri disebutkan hal yang berkaitan zakat fitrah. Dalam khutbah raya fitri sebut hal berkaitan dengan zakat fitrah. Bila waktu wajib, bila waktu harus, macam mana nak bayar. Kita bayar guna duit ni taklid pada mazhab mana, taklid pada kaum mana. Boleh ke bayar sekali, boleh ke kita bayar lepas daripada sembahyang raya, atau semua kita akan cerita dalam khutbah raya. Dan hendaklah khatib menggalakkan jemaah agar memperbanyakkan sedekah. Jika khatib berkhutbah sebelum solat, berat ni, khatib ni dia khutbah sebelum sembahyang, maka dia sudah dianggap berbuat kejahatan kerana meninggalkan sunnah, menyalahi sunnah, dan tidak dikira khutbah tersebut atas pandangan yang mu'tamad.
Jika khatib hanya berkhutbah sekali saja, ataupun dia meninggalkan khutbah keseluruhannya atau sebahagian daripadanya, tidak boleh diulangi lagi khutbah tersebut dan dia dianggap telah berbuat kejahatan. Ini tak boleh ulang. Yang boleh ulang satu keadaan saja. Bila? Kalau selepas daripada sembahyang raya tu habis dah khutbah raya, mari pula jemaah yang lain nak sembahyang di masjid yang sama, maka ketika tu sunat imam ulang balik khutbah tersebut. Tapi misal kata imam dia terbuat silap, dia khutbah sebelum sembahyang, ataupun dia khutbah sekali, ataupun dia tak duduk antara dua khutbah, jadi sekali khutbah, baca sekerak khutbah, rukun tak cukup, syarat tak cukup, apa semua, ketika tu dia tak boleh ulang lagi khutbah tersebut. Best. Sunat mengucapkan tahniah dengan menjelangnya hari raya, ucap tahniah, dan bermula waktunya pada raya Adha dengan masuknya subuh hari Arafah. Awal lagi 9 Zulhijjah subuh tu sunat dah kita ucap tahniah dengan masuknya hari raya. Dan pada raya fitri dengan terbenamnya matahari, yakni terbenam matahari masuknya malam 1 Syawal, baru sunat tahniah kan. Sebelum daripada tu kita ingatlah malam Lailatul Qadar kan. Tak salah tu sibuk raya dulu kan. Tu masuk malam raya nanti baru kita semua kan tahniah, selamat hari raya dan sebagainya. Baik, kemudian dalam keadaan ceria, ucap dengan ceria lah, dengan muka toya, serta saling mendoakan keampunan, dan sunat berjabat tangan, bersalaman jika sama jantina, laki sama laki, perempuan sama perempuan, dan aman daripada fitnah. Maka tidak boleh seorang lelaki berjabat tangan dengan perempuan, begitu pula sebaliknya, perempuan tak boleh berjabat tangan dengan lelaki jika bukan mahram. Yang mahram apa dia? Bagi laki-laki 7. Yang mahram 7. Mana lain daripada itu bukan mahram, tak boleh salah. Mana? Ummun, mak, wa in alat, dan ke atas. Tu mak, nenek, moyang ke atas. Yang kedua, bintun, wa in safalat, anak perempuan, dan ke bawah, cucu, cicit dan sebagainya. Kemudian zaujatun, isteri, ataupun zaujatun, isteri-isteri kalau ada lebih daripada seorang. Tu boleh. Ummu zaujah, mak kepada isteri, mak mertua, boleh. Lagi ukhtun, kakak ataupun adik perempuan, boleh. Kemudian ammatun, makcik sebelah bapa. Maksud makcik sebelah bapa ni, maknanya makcik itu adik-beradik dengan ayah kita. Bukan yang adik-beradik dengan ayah kita tu laki, lepas tu bini dia. Itu bukan adik-beradik ayah kita. Maksud ammatun, makcik di sini adalah makcik yang dia tu adik-beradik darah daging dengan ayah kita, sebapa atau seibu, atau seibu sebapa. Tu boleh faham? Bukannya adik-beradik ayah kita laki, bini dia tu makcik kita panggil nama makcik, tapi daripada sudut hukum fiqh dia bukan ammah, mana boleh salah ke dia. Tu. Dan yang ketujuhnya khalatun, makcik daripada sebelah mak, perempuan yang adik-beradik dengan mak kita. Adapun adik-beradik mak kita yang laki-laki, ada bini puan, tu tak boleh salah. Jadi 7 saja. Hal lain tu sepupu, sepapak, adik-beradik isteri dan sebagainya, tu tidak boleh bersalam. Habis. Dan seumpama perempuan itu juga amrat yang cantik. Amrat ni makna lelaki yang menyerupai perempuan. Muka dia bukan handsome, dia comel. Tu amrat. Pun sama juga jikalau takut fitnah. Dan sunat dijawab kembali ucapan tahniah itu dengan umpama kullu amin wa antum bi khair, ataupun ahyakumullahu li amsalihi, ataupun taqabbalallahu minkum. Mana-mana boleh. Disunatkan takbir. Habis takbir pula sikit. Disunatkan takbir sesudah tenggelam matahari pada kedua-dua malam raya. Ini takbir mursal. Cerita dulu siap-siap. Takbir mursal. Maksud takbir mursal, takbir yang tak terikat dengan semayang. Maknanya kita boleh takbir pada bila-bila masa kita nak, sama ada selepas semayang ataupun tidak. Bila? Dengan terbenamnya matahari pada kedua-dua hari raya. Terbenam masuk 1 Syawal dan terbenam masuk 10 Zulhijjah, maka masuklah waktu untuk takbir. Tu. Di mana? Di rumah-rumah dan jalan-jalan dan masjid-masjid dan pasar-pasar, semua tempat lah, tak ada kira. Dalam tandas janganlah. Dengan dinyaringkan suara, baca kuat lah, takbir kuat.
Dan berterusan waktu untuk bertakbir sehingga imam takbiratul ihram bagi sebab solat raya. Dia panggil takbir apa nama dia? Mursal. Ni saja takbir mursal. Dua-dua raya ada. Raya fitri ada, raya adha pun ada juga. Bila malam raya sampailah imam takbir bagi sembahyang raya. Bukan imam takbir raya tak. Imam takbir untuk sembahyang raya, takbiratul ihram tu. Tu. Maka ketika tu dipanggil takbir mursal, tak terikat dengan sembahyang. Kemudian disunatkan takbir. Ni takbir muqayyad pula. Disunatkan takbir setelah tiap-tiap solat. Tengok diikat setelah solat saja. Bukan semua waktu, setelah solat saja. Pada hari raya adha saja. Hari raya fitri tak ada ni. Hari raya adha saja yang ada. Sama ada solat itu fardu ataupun sunat, dan sama ada solat itu tunai atau qada, termasuklah juga solat jenazah sekalipun. Lepas main jenazah pun sunat takbir raya juga. Ni dia panggil takbir apa ni? Takbir muqayyad. Muqayyad ni makna terikat dengan sembahyang. Lepas sembahyang takbir, lepas sembahyang takbir. Tak kira sembahyang fardu ke, sembahyang sunat ke, tunai ke, qada ke, sembahyang fardu ain ke, fardu kifayah seperti sembahyang jenazah tu, asalkan namanya sembahyang, lepas sembahyang takbir. Ni bagi sembahyang raya adha saja. Tidak disunatkan takbir ini pada malam raya fitri setelah solat. Raya fitri tak ada tak ada takbir maghrib, takbir isyak tak ada. Sebab takbir bagi raya fitri adalah semuanya mursal, tak terikat dengan sembahyang. Bila-bila masa, di mana jua, selain tandas je. Tu tak mesti kena lepas sembahyang. Tapi kalau nak takbir juga lepas sembahyang boleh, tak masalah, sebab namanya mursal, tak terikat dengan sembahyang. Tapi jangan kita anggap takbir pada malam raya ni mesti kena buat lepas sembahyang. Tak. Tu pada bila-bila masa, tengah kacau dodol ke, tengah bakal lemang ke, tengah masak rendang ke, takbir raya boleh, tak masalah. Gitu. Kemudian waktu untuk takbir setelah tiap-tiap solat, yakni bagi takbir muqayyad ni. Takbir muqayyad ni bila? Bagi selain orang yang mengerjakan haji. Mana orang yang tak mengerjakan haji, mulai subuh hari Arafah hingga asar pada akhir hari tasyrik. Subuh 9 Zulhijjah start dah, lepas sembahyang. Muqayyad. Masuk je malam raya sampai imam takbir tu mursal. Lepas habis imam sembahyang raya, start balik waktu muqayyad dia sampailah asar 13 Zulhijjah. Asar 13 Zulhijjah. Lepas sembahyang kita takbir. Lepas sembahyang kita takbir. Adapun bagi orang yang mengerjakan haji, maka mulai zuhur hari raya. Zuhur 10 Zulhijjah, lepas daripada selesai wukuf di Arafah. Lepas daripada selesai wukuf di Arafah, yakni masuknya zuhur 10 Zulhijjah tu, barulah start waktu untuk takbir muqayyad. Ini bagi orang yang mengerjakan haji. Tu. Sampai bila? Hinggalah subuh akhir hari tasyrik. Bukan asar, subuh akhir hari tasyrik. Kalau belum tahallul lah. Sebab dia nak sibukkan diri dengan ibadah kan. Tu melontar dan sebagainya. Adapun jika dia telah tahallul, maka sunat baginya takbir hingga asar juga. Sebab dia tak ada apa dah nak buat, maka takbirlah sampai asar akhir hari tasyrik. Lafaz takbir yang disunatkan: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan sunat boleh ditambah: la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad wa ala ansari Sayyidina Muhammad wa ala azwaji Sayyidina Muhammad wa ala dhurriyyati Sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Kalau macam kita biasa buat tu pun boleh juga. Ni banyak lafaz lah, antaranya yang ni. Dibolehkan pada hari raya itu hiburan yang diharuskan dengan bahawa tidak mengandungi unsur-unsur yang haram serta tidak melalaikan daripada menunaikan kefarduan. Boleh kita bersukaria, lahun. Lahun wala'ib, kita bersukaria, kita berseronok-seronok pada hari raya itu adalah harus, selagi mana tidak melanggar batas syarak dan tidak melalaikan daripada mengerjakan ibadat-ibadat yang fardu, tak tinggal sembahyang dan sebagainya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab, ilahil marji'u wal ma'ab. Ada pertama. Kita baca sekali Fatihah, kita sedekahkan kepada pengarang bagi kitab ni.
dan juga kepada ulama-ulama yang telah terdahulu daripada kita, dan juga bagi muslimin dan muslimat. Syairillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ada send link video.